Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cat FCPO. Okey, hari ini saya nak berkongsi lah cara untuk kita mm, memudahkan sesi kita punya trading lah, ataupun kita buat kita punya trading plan, ataupun macam mana kita nak memilih direction memilih direction. Baik, apa yang kita apply, apa yang kita praktis ni adalah menggunakan teori Elliott Wave. Okey, Elliott Wave. Pernah dengar Elliott Wave. Tapi kita tak apply semua. Kita takkan apply semua sebab dia macam pening sikit. Sekejap Okey, dia macam pening sikit dan dia memang complicated. Jadi kita bukanlah tolak semua. Jadi kita apply sebahagian daripada dia lah. Jadi macam ni bentuknya. Alright. Iaitu wave 1, wave kedua, wave ketiga. Dan oleh kerana kita punya FCPO ni dia ada dua hala. Maksud dia setup buy pun ada, setup sell pun ada. Jadi kita kena tanda kedua-dua setup lah. Kedua-dua setup. Seperti yang saya tanda ni lah. Wave 1 dah pun habis dan dah pun jalan. Wave 1 daripada opening session hari apa ni hari Rabu. Hari Rabu dia membuat wave 1, wave kedua pun dia buat untuk setup buy fokus kepada line hijau ni dan wave ketiga pun dia dah jalan daripada titik 3891 hingga ke 3916. Dan kita juga boleh, dan bukan kita juga boleh, kita juga kena assume waktu dia punya penghasilan wave kedua ni dia menghasilkan wave 1 sell. Wave 1 sell kemudian waktu dia punya penghasilan wave ketiga ni dia menghasilkan wave kedua sell. Wave kedua sell ni daripada lowest ke titik tertinggi dia yang terkini pandangan kita mestilah menjurus daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri lah, maksud dia yang terdekat dengan kita kanan, kiri. Yang terdekat dengan kita kena assume okey, wave ketiga dah jalan, alias wave kedua dah jalan. Dan salah satu itu pening sikit lah. Cuma kemahiran menentukan wave lah. Saya rasa ini, kalau yang ni saja pun okey. Tapi kalau kita dapat buat yang lagi detail, yang tu yang kita pakai blok harga. Blok harga ni maksudnya mengkhususkan lagi lah kat mana dia buat lantunan. Contoh yang kita tanda tang sini sekejap okey, kita tanda-tanda dekat sini ni kawasan-kawasan yang kita jangka yang boleh dia melantun lah. Contohnya wave kedua ni kan, sekejap saya unlock dulu. Wave kedua ni dia boleh start jalan daripada lantunan, daripada checkpoint lah. Maksudnya dia nak start lantun terus pun boleh. Dia open in case lah dia tak ada gap apa-apa, dia open tang sini, dia jalan je terus. Maksud dia kita kena assume dia buat wave ketiga. Ya, tanda sikit. In case dia jalan terus lah wave 3. Wave 3 setup setup sell. Ni bagi cantik sikit. Mana nak pergi dia duduk kat line. Ini pun bagi cantik sikit duduk sini. Dengan teori, dia jumpa checkpoint. Checkpoint ni pun adalah ukuran-ukuran tertentu yang kita menggunakan untuk dijadikan, untuk kita bukan untuk dijadikan sebab biasanya akan melantun dekat checkpoint ni. Maksudnya kalau kita buat setup sell dalam sini, kita kena ukur minat jualan menggunakan time frame kecil lah. Menggunakan time frame kecil. Apa yang kita nak ukur? Kita nak mengandaikan dia nak buat wave ketiga ni, kita nak mengukur minat belian. Cara nak mengukur minat belian, minat jualan mesti ada. Dia kena ni. Minat jualan kan membawa harga turun. Ini kita mengandaikan minat belian pula membawa harga naik. Jika minat belian tidak berjaya mengatasi minat jualan, harga kemungkinan besar akan turun. Yang ni action price, wajib tahu dan juga wajib faham.
tak tahu dan tak faham yang ni macam main judi lah. Ni kita nak mengandaikan minat belian rendah daripada minat jualan. In case minat belian mengatasi minat jualan, maksud dia teori kita harga nak melantun dekat checkpoint pertama tak jadi, harga mungkin nak pergi ke checkpoint yang kedua. Maksud dia kita mengandaikan okey, dia tak nak turun lagi, jadi kita bagi lagi satu can. bagi lagi satu can lah. Bagi lagi satu can. Mungkin harga nak melepasi yang ni lah. Maksud dia kita kena mengukur juga lah waktu dia berada dekat kawasan checkpoint ni pada level apa ni 3924 ni. Kalau dia tak lantun-lantun juga, maksudnya wave ketiga sedang berjalan. Sebab ini adalah checkpoint ni adalah TP1 untuk setup buy. Ni wave ketiga ni, wave ketiga dah jalan daripada bawah ni. Maksud dia kita yang assume nak buat wave ketiga sell ni, dia tak jadi lagi lah tu. Ni wave ketiga sell maksud dia kalau ini adalah titik tertinggi dia adalah wave kedua, titik kedua dia nak buat wave ketiga. Macam itulah. Jadi waktu sesi live tu, apa yang saya terangkan adalah apa-apa yang ada dalam ni lah. Cuma kita mengkhususkan lagi dengan blok harga, sebab kita dah mengkelaskan buat blok harga ni bukan apa. Dia membantu kita untuk mencari setup entry di dalam zone. Sebab kita tahu kalau aku buat setup entry yang bukan dalam zone, aku berkemungkinan makan SL lebih tinggi lagi lah daripada aku buat setup entry di dalam zone. Contoh sebenarnya, saya cerita lah. Jika kita mengandaikan kosong sell tahun sini, afdal setup entry untuk sell adalah berada berdekatan dengan zero sell lah. Afdal. Cuma untuk kes-kes tertentu, biasanya checkpoint ni dijadikan tempat lantunan. Menunjukkan apa? Macam ni kita kira. Menunjukkan minat jualan ni, contoh 0 sampai 1 ni, 0 sampai 1 ni menunjukkan minat jualan yang besar lah, menggunakan time frame yang besar juga. Okey, jika minat belian lebih rendah barangkali dia serendah checkpoint pertama, jadi kemungkinan untuk harga meneruskan penurunan tu tinggilah. In case dia tidak sampai kepada checkpoint yang kedua lah. In case kalau dia tidak sampai, dan kita kalau kita tengok time frame 1 minit, maklum dia noise sikit lah. Cuma kita kelebihan kita sebab kita dah tetapkan blok harga tu, kita dah tetapkan zone untuk pengentrian kita lah. Macam contoh kat sini ada zone untuk entry sell kat sini ada zone untuk entry sell. In case line merah tak break ataupun apa-apa, jadi kemungkinan besar untuk dia buat false checkpoint untuk dia membuatkan wave ketiga tinggi. In case dia tak bagi gap down lah tapi kalau dia bagi gap down pun sama lah. Contoh kalau dia buat gap down, maksud dia jalan terus wave ketiga. Tengoklah gap down dia sampai taruh mana kan. Maksud dia wave ketiga ni dia dah jalan terus. Jadi kita nak tahu, okey, contoh saya dah sediakan checkpoint dalam sini. Okey, nak entry mesti sebelum dengan checkpoint. Sebab kalau dekat checkpoint, dia ada possible untuk checkpoint ni tempat orang apa tempat orang ambil profit lah kita dia. Checkpoint ni tempat takut waktu kita masuk sell tu, seller-seller kat atas ambil profit. Jadi kita kena ukur balik si wave-wave yang potensi berlaku. Wave-wave yang potensi berlaku lah ni in case kalau dia buat gap down lah. Sama juga lah kalau dia buat gap up pun. Kalau dia buat gap up pun kita mengandaikan kalau dia buat gap up, apa wave yang sedang berjalan? Wave ketiga setup buy dan juga wave kedua setup sell. Samalah wave kedua setup sell kalau dia bagi up. Jadi selepas wave kedua setup sell, apa possible yang boleh berlaku? Harga turun. Macam tu juga lah wave ketiga. Sebab wave ketiga ni dia sama lebih kurang macam wave 1. Lepas habis wave 1, wave ketiga, dia akan pull back. Buyer taking profit. Ramai taking profit, turun banyak. Kemudian seller pula. Seller masuk. Setakat ni kalau kita nampak kenaikan je ni, contoh kita buat line seller masuk sampai ke bawah, harga ke bawah. Setakat ni lah kita dapat membuat satu kesimpulan. Seller masuk banyak ni. Seller membawa harga penurunan banyak ni. Tapi pullback dia pun sikit je. Sebahagian daripada ni Maksud dia kita tahu ada seller ke atas yang sedang menjadi holder. Sedang menjadi. Bila dia orang tak taking profit, yang ni seller yang taking profit lah. Kita mengandaikan seller taking profit, buyer buat position, buyer scalper masuk position.
Jadi kita kena faham perkara tu lah. Kemahiran kemahiran meletakkan wave-wave ni. Ada indikator yang boleh membantu kita, macam contoh yang kita guna ni, yang ni higher high, lower low, live, yang ni free, faham? Cuma dia adalah dia punya setting yang saya selalu guna 3 ni lah. 3 ni noise. 3 ni noise. Tapi kalau nak buat 10, apa salahnya? 10 ni kurang lah sikit noise dia. Sekejap kita tengok. 10 ni dia tak adalah, yang ni tak ada zigzag. Sebab apa guna 3? Sebab saya nak tengok dekat time frame kecil. Ini time frame besar. Alright. Okay. Jadi kalau bagi up, dia membuat wave, meneruskan wave ketiga, wave kedua, dekat dah dengan zero, lebih bagus lah. Lebih bagus lah kalau bagi up kan. Tapi in case tak bagi up, inilah keadaan ni. Jadi kita nak tengok esok macam mana. Jadi insyaAllah esok kita live balik. Adakah kita boleh mengambil wave ketiga? Contoh dia opening tang area sini, kita maklum satu benda, kita kena mengandaikan okay, wave kedua dah jalan, wave kedua dah habis, nak buat wave ketiga, SL kita tak mana? Wave kedua lah, titik kedua. Sebab dia tengah buat apa? Wave ketiga sell. Mission dia apa? Musnahkan setup lawan untuk bergerak menuju ke bawah. Macam tu jugalah mission untuk setup buy. In case dia buat gap up di atas checkpoint, dia nak patah balik, checkpoint buat false, harga mungkin boleh memusnahkan setup sell untuk meneruskan kenaikan. Sebab harga sekarang ni dah turun daripada 4,000 dah 3,000 lebih dah. Ini salah satu cara lah. Salah satu cara kita menentukan dia wave apa pada time frame yang besar, kemudian kita punya pengentrian kita menggunakan time frame yang lebih kecil lah, 1, 2, 3. Tapi selalu dalam sesi live saya guna 1. Sebab apa? Saya tunjuk. Inilah sebabnya. Sebab dah ada blok harga. Setakat lah ini blok harga ni memang respect lah. Sebab kita pattern pun kita dah buat lah. Jadi kita tinggal nak guna cut ataupun pattern apa je. Alright. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi kita tahulah, okay, hang buka tang sini zone sell. Aku cari buy nah sikit, panjang risiko aku. High risk zone buy, medium risk zone buy sell, low risk zone buy. Macam tu jugalah di atas ni tengoklah dia punya gap kat mana. Special lah, tengok gap dia kat mana. Gap dia kat dalam zone buy, aku cari sell ni nah sikit ni. Tapi kalau gap dia dalam zone sell, apa yang kita perlu tunggu, tengoklah blok harga atas reject ke apa sebagainya. Alright, kita jumpa waktu sesi live nanti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.